Kenapa kita main buka lemari malam-malam ni? Apa benda lah game ni? Aku dah start memandang rendah ya terhadap game ni. Ada orang main komputer aku. There is someone inside my house. I will Weh, apa hal? Assalamualaikum. Berdosalah kalian tidak menjawab salamku dan selamat kembali ke channel aku ACT1907. Kali ni aku bermain game Roblox lagi. Tapi nama game dalam Roblox ni ialah James Computer. Game suggestion daripada salah satu viewers. Aku tengok profile dan juga description macam bukan game horror. Tapi tengoklah, kalau betul ni game horror aku akan upload. Kalau bukan game horror aku tak upload So dia suruh pilih James Computer 1 ataupun 2. So kita pilih yang nombor 1 dululah. Ni aku masuk dia terus macam ni Okay, jom tengok. Dan by the way guys, oh, day 1. Aku tengah sakit sekarang ni. Oh, wow. So this is James Computer. Hello. Ini bukan skin saya, tapi tak apalah. Okay, tadi macam bunyi lonceng. Apa ni? Ada kotak. Okay, aku rasa ni ialah kotak komputer sebab aku baca description ni macam kita nak set up komputer baru. So, let's... wow. Komputer, aku pun nak komputer. Okay, let's check. Check. Oh no, servers are down. Sorry for the inconvenience. You will be redirected to a row chat when we are back up. That's lame. Okay, news. Ada apa ya? The Block C Times. New chemical refinery grand opening in Robloxia. Wow. Apa tu? Bla 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 bla. Aku tak baca lah panjang-panjang tu ya. Shop. Ada lastik, ada benda tu, aku tak tahu. Okay, so apa benda ni? Okay, dah. Now what? Hello, nama aku Jim. Aku baru beli komputer dan aku tak tahu kena buat apa dengan komputer tu. Nampak kat depan tu macam jalan mati. Oh, ada dinding. Sunyinya. Aku duduk seorang-seorang dekat, nak kata hutan, tak nampak macam hutan. Tak tahulah kat mana ni. Ni design grafik dia pun macam klasik Roblox kan, tak macam Roblox yang sekarang ni kan dah canggih-canggih. Tengok TV. Jom. Ada apa dalam lemari tak boleh buka. Dalam lemari ni tak boleh buka. Wait, so apa aku kena buat ni? Aku dah buka komputer ni. Aku kena purchase kah? Aku kena baca benda ni kah? May I give address? Okay lah, aku purchase lah apa-apa benda ni. Aku purchase yang ni, aku tak tahu ni apa. Lepas aku purchase ni. Dan aku purchase ni. Okay, so it should be arrive soon. Right. Wow, laju. Aku bayar tak ni? Wow. Sekaligus masuk dalam poket aku. Okay. Oh. Okay, nak letak kat mana barang-barang ni? Tak kat sini lah ke? Salah. Wow. Wait. Aku buat apa? Kenapa tiba-tiba ada benda ni? Wait. What? Apa ni? Tekan. Tu. Waduh. Okay lah. Okay, jom kita tengok item seterusnya. Buka.
Apa benda ni? Apa benda ni? Ni apa? What? Apa benda game, apa benda aku main ni? I'm tired. Oh, I'm tired dikata. I'm tired. Okay, tidur. Aku tak nampak lagi horror dia. Waduh. Tiba-tiba first person view. First person POV. Dan jalan aku sangat perlahan. Jom kita keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Aku rasa kita kena game ni kena main komputer je. Nama pun James Computer kan. Aku tak boleh lompat. Tak boleh pun. Hello, what should I do? Kita tengah mimpi ke ataupun kenapa? Rumah ada tempat tengok TV, bilik. Dapur tak ada, tandas tak ada. What should I do? I am so confused right now. Oh. Kenapa begitu ya? Buat sekali lagi. Oh, tak boleh. Almari tu lah pula. Kenapa kita main buka almari malam-malam ni? Tak ada apa. Baju pun tak ada. I feel safe again, Paranoid. Karakter kita ni paranoid ke? Macam mana? Pasal boleh tidur? What? Okay, mungkin tu elemen horror dia kot. Walaupun macam tu je. Okay, jom tengok ada apa hari ni. Ada chat. Sign in. Robot, congratulations on signing up for RoChat, the largest chat app in Roblox. Okay, send. Can I chat with you? Ada item baru. Okay, beli. Aku rasa kita ada unlimited money, so tak apa, beli je belaka. An ongoing mystery. A man was found. Aku kena baca kot. Tapi malas nak baca panjang-panjang ni. Aku baca masa aku edit lah. Aku tak tahulah. Mungkin ada jalan cerita ni aku rasa. Tapi aku malas. Sungguh. An ongoing mystery. Yang kemarin apa ni, Maya kan. Hari ni misteri. Kes polis pula. Okay, jom tengok item yang aku dah beli. Aku rasa ada burger. Oh, okay. Burger. Cheeseburger. Cheeseburger. Yeah. Hari ni kita beli makanan je. What is this? Wow. Ui. Okay, I'm tired. Macam tu je game dia. Kita beli barang dekat laptop kita, dekat komputer kita. Main-main sikit. Lepas tu kita pun tired. Kita tidur. Lepas tu macam ni lagi. Aku rasa ada ni benda tak kena dengan game ni. Nothing here. No jump scares. I feel safe. Dalam ni tak ada apa-apa. I feel safe again. I can sleep. Okay. Baik. Apa benda lah game ni? Aku dah start memandang rendah ya terhadap game ni. Okay, jom beli lagi. Kita main sampai habis. Ada chat baru kah? Tak ada chat baru. Hari ni ada apa? Law enforcement at a loss. Ya, bla 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 bla. Wow, hari ni banyak item. Ada taco, ada spring, ada wooden sword, ada first aid. Dan tu apa tu, macam walkie talkie pun ada.
Macam ada remote. Banyak item ku. Ambil belaka. Yes. Okay, pedang. Mana item yang kita dah beli Kalau makanan mungkin dah habis. Tapi yang macam kita duduk pula. Okay. Tako. Okay. Spring. What can I do with this spring? Apa fungsi spring ni? Waduh. Wih, kenapa tu? Kenapa aku jadi macam ni? Apa benda? Mana kotak? Apa yang aku beli tadi? Yang aku buka tadi? Hilang. Okay, telefon. Ada nak panah. Kejap. Ada nak panah. Kau nampak tak tu? Anak panah menunjuk ke arah sana. Okay, I am tired. Let's go sleep. Game ni macam mana ni? Hello, is there somebody in here? Kenapa kita setiap malam nak kena check almari? Lepas tu kalau tak ada apa-apa, I feel safe. Kenapa? Pernah berlaku sesuatu ke dekat kita sebelum ni? Kat dalam almari. Something happen tonight. Kenapa ya? Ada orang main komputer aku. How dare you? Ada orang message. Prepare for what? Tiba-tiba dia 4. Apa tadi tu? Prepare for what? Siapa yang message aku tadi? Prepare? Who are you? Kenapa aku tak boleh balas? Kita tengok news hari ni. Office under pressure. Alamak. Hari ni kita ada apa tu? Makanan lah. Ada makanan hari ni. Kemarin aku beli first aid kak. Tut. Ambil. Alright. Okay, first. What is that? Beans. Ada beans. Ada benda apa ni? Ni apa? Air kotak kah? Air tin kah? Ataupun apa benda ni? I hear a helicopter. Tu. Hello. Hi. Nampak kecil kan bila aku buat macam ni? Apa yang berlaku? Mungkin ada kaitan dengan news yang aku tak baca tu. Sekarang ni tengah berperang ke apa kan? Aku pun tak tahu. Okay, makan ubat. I'm tired. Okay, tidur. Tengok malam ni dah apa pula? Ada penampakan kot malam ni. Kita ni lonely hidup. There is someone inside my house. Who are you? I have beans. Do you want some beans? Hello? Dah ada orang. You are in here. I caught you. Tak ada? Ada orang? Hello? Orang kata, siapa tu? Loh. Lah. Ada ke tadi? Aku tak nampak pun. Hey, aku tak nampak. Apa-apalah. Malu-malu pula.
Aku duduk sorang-sorang enggak? Aku pun tak ada kawan. Tak ada mesej baru kau rasa. Robloxia in disarray. Panic plague. Robloxia as an unknown threat moved in the darkness. Apa benda pula ni? Hari ni kita beli plank, kita beli hammer, kita beli canvas hitam kot. Aku tak tahu. Ni preparation ke? Kenapa kita beli plank dengan hammer? Nak tutup pintu kah? Bila semalam kan ada orang masuk rumah kita kan? Plank. Tutup tingkap. Tutup tingkap. Benda hitam tutup. Tak boleh. Tutup. Tak boleh kak. Oh tu nampak. Yes. Tutup semua. Okay. Oh, aku start. Alamak. Okay. Sekarang menitam ni apa? Untuk pintu kah? Okay, I'm tired already. Okay lah, tak apalah. Tidur. Okay, sekarang aku dah ada mesej baru. Keep quiet and stay calm. Don't make a sound. Why? Hello? Nothing in here. Hello? Nothing in here. I feel safe again. Do I feel safe though? There is a random guy. Emergency alert system. Military authority issues a shelter in place warning. Someone's knocking. Should I answer? Dia kata stay silent. Should I hide? No. Oh. Apa ni? Oh my god. Apa yang berlaku ni? No. Stay away. Siapa pun itu. Aku ada pistol. I will shoot. Weh. Apa hal? What? Okay, James disconnected. Ini ending dia kah? Disconnected. Aku harap tak ada benda dah lepas tu kan. Disconnected, aku tiba-tiba disconnected ni. Okay, so itulah dia untuk game James Computer. Should I teruskan dengan James Computer 2 dalam satu video atau nak buat separate video dah. Aku malas nak buat video panjang-panjang. Aku malas edit juga nanti. So itu saja untuk game James Computer. Game dia agak pelik je, tapi dia lah element horror tu. Okay lah, aku akan main James Computer 2. So kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.